5 negara yang paling famous dekat dunia. Di tempat yang kelima adalah negara Itali yang menerima pelancong sebanyak 64.5 juta. Memang pelancong suka pergi ke sana sebabnya makanan yang lazat dan sedap, persekitaran lautan Mediterranean yang sangat cantik dan juga sejarah silam seperti sejarah zaman Empire Rome yang sangat gemilang di sana. Di tempat yang keempat, negara yang paling famous dekat dunia adalah negara China yang menerima pelancong sebanyak 85.7 juta. Persekitaran alam semula jadi yang sangat-sangat mengagumkan dan cantik, dan juga budaya yang sangat berbeza mengikut wilayah yang kita pergi semasa berkunjung ke China, menjadikan China negara keempat yang paling famous di dunia. Di tempat yang ketiga, negara yang paling famous di dunia adalah negara Uncle Sam. Yes, Amerika Syarikat yang menerima kunjungan pelancong sebanyak 79.3 juta. Negara Uncle Sam mempunyai arkitektur Marvel yang sangat-sangat mengagumkan seperti di New York dan juga The Golden Gate, dan juga disebabkan pop culture yang sangat-sangat terkenal di serata dunia, menjadikan negara Uncle Sam Amerika Syarikat negara ketiga yang paling famous di dunia. Di tempat yang kedua, negara yang paling famous di dunia adalah negara Sepanyol. Negara Sepanyol menerima kunjungan pelancong asing sebanyak 83.7 juta. Yes, negara ini mempunyai makanan yang sangat sedap dan mempunyai sejarah yang sangat-sangat lama. Di tempat yang pertama, negara yang paling famous di serata dunia adalah negara Perancis, menerima pengunjung sebanyak 89.4 juta. Negara ini mempunyai ibu kota yang sangat-sangat romantik, iaitu ibu kota Paris, dan budaya Perancis yang disukai oleh penduduk serata dunia, menjadikan ini negara yang paling famous di serata dunia. Ini adalah 5 negara yang paling famous di serata dunia. Kalau korang suka video seperti ini, jangan lupa follow saya.